Assalamualaikum guys, selamat petang. Okay, so ni dah petang guys, anak I pun dah tidur. So I dah tukarkan bajunya, tukar pampers, I dah bagi susu, makan, minum segala macam bagai. I nak memastikan anak I tu tidur lama guys. So I senang nak buat kerja rumah. So I biasa dah menyapu-nyapu luar dalam, kiri kanan atas bawah depan belakang. I nak memastikan rumah I tu bersih guys ya. So I buat video mengemas rumah ini bukan sekadar untuk buat video sahaja guys. So memang hari-hari I tu memang I nak bersih, I nak memastikan rumah I tu bersih. So I nak bagi anak I tu selesa duduk di mana, bermain di mana guys ya. So bukan I nak belagak pembersih sangat tu, tidak. I suka bersih saja, tak kira rumah itu tepi sawah ke, di dalam hutan ke, di mana saja I nak memastikan tempat tinggal I tu bersih. So I ada cuci luar ni guys. I so macam biasa lah, iti I ni dah besar, suka sangat dia berkelah depan rumah. Dia suka membuang kotoran depan rumah ni guys. So I sapu-sapu, tengok bulus I ni, bulus I ni guys, suka sangat dia berkelah juga ke depan ini. Guna dia cuma nak makan, tidur sahaja. So I nak mengemuk luar ni. Sorry guys, sorry I dah centang perenang I cakap guys ya. So I nak mop luar dalam ni guys, saya sapu-sapu. So I betulkan pula ni kai langsing kibas lap kaki. So I letak pula dekat sini kan. I letak pula dekat belakang tu. Memang nampak buruk guys, tapi insya-Allah tu bersih guys ya. So I lap semua. Ini dapat skincare I guys ni. I so biasa mengelap semua, sentiasa mengelap, menyapu, mengemas, begitu seterusnya guys ya. So sampai sini video I. Bye. Assalamualaikum. Bye.